Pada tahun 2099, Neo Angkasa dikawal oleh gegasi besi. Kekayaan hanya milik Tuan Kronos, sementara rakyat hidup dalam kesempitan. Ibu Jake dengan rasa risau. Jack, kita tiada makanan. Jual drone itu di pasar. Jake mengangguk, mengambil drone dan keluar ke pasar yang sibuk. Jack berjalan di pasar, di mana pelbagai teknologi lama dan baru dijual. Seorang pedagang mendekatinya. Tukar drone kamu dengan ini. Chip ini boleh membawamu ke kekayaan yang luar biasa. Jack ragu-ragu, tetapi mengambil chip itu dan pulang. Di rumah ibunya sangat marah dengan pertukaran itu. Lalu membuang chip itu keluar tingkap dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba keluar cahaya apabila chips tersentuh tanah. Sebuah tangga holografik muncul, berputar ke langit. Jack memandangnya dengan kagum, lalu mendaki dengan penuh keberanian. Jack tiba di Benteng Awan, sebuah istana terapung dengan teknologi yang canggih. Dia mengendap masuk ke dalam istana. Dia melihat gegasi besi yang besar sedang dalam sleep mode dengan teras tenaga plasma berkelip-kelip di jagaannya. Jack berjalan perlahan dan mencapai teras tenaga itu. Tiba-tiba mata merah gegasi besi terbuka. Siapa berani mencuri dari aku? Jack terkejut, berlari dengan teras tenaga di tangannya. Gegasi besi mengejarnya. Setiap langkahnya menggegarkan lantai. Jack tiba di hujung tangga holografik. Dia mengaktifkan EMP dari teras tenaga, menyebabkan gelombang tenaga kuat meletus ke seluruh ruang. Secara tiba-tiba semua robot pengawal dan gegasi besi berhenti bergerak. Jack akhirnya berjaya menghalang gegasi besi dari bermaharajalela. Tanpa teras tenaga dan gegasi besi, Tuan Kronos tidak lagi memiliki kuasa. Kini penduduk Neo Angkasa dapat hidup bebas tanpa cengkaman Tuan Kronos dan gegasi besi.